Okay, saya nak double check something. Okay, alright. Thank you. Cik, saya harap projek ni dapat dipercepatkan. Semua dokumen telah lengkap di dalam ni. Ni adalah invoice danaan kita punya projek. Faham. Tapi kalau ikutkan prosedur kan, ada banyak lagi perkara yang perlu saya semak. Borang awak tak cukup ni, macam mana? Alah cik, kalau ada duit kopi sikit ni, urusan cik mudah, saya pun mudah, kami pun mudah. Inilah contoh penyalahgunaan kuasa dan penerimaan suapan demi kepentingan peribadi. Okay, terima kasih cik. Salam sejahtera, saya Emilia, wartawan anda untuk hari ini. Kes rasuah yang melibatkan penjawat awam telah mendapat perhatian masyarakat kerana telah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran negara. Ayuh ikuti saya untuk mendengar pandangan orang awam terhadap isu ini. Cik, Saya? Boleh ke kalau saya tanya cik tentang kes rasuah yang viral baru-baru? Yang tentang bekas penolong jurutera tu ke? Betul cik? Oh, kalau disebabkan macam tu, saya rasa berdasarkan sebagai perspektif lah, dia akan menyebabkan projek awam menjadi tak berkualiti. Malah dia akan menyebabkan juga masyarakat menjadi rosak dan tak berpegang waras macam tu. Terima kasih cik. Sama-sama. Cik, maaf mengganggu. Boleh ke kalau saya nak minta pandangan cik tentang kes Ah. penjawat awam yang viral? Kes penjawat awam yang buat rasuah tu. Saya sebagai rakyat, saya pun rasa macam perlu ke saya percaya lepas berlakunya rasuah tu. So saya macam dah tak percaya dah semua benda ni. Faham cik? Terima kasih. Okey semua, hari ni kita akan belajar tentang integriti. Integriti bermaksud sifat bertanggungjawab, amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Dalam kes bekas penolong jurutera, kita dapat kena pasti beberapa elemen. Antaranya ialah penyalahgunaan kuasa, penerimaan rasuah, pelanggaran amanah, ketidakjujuran dalam tugas dan mengutamakan kepentingan peribadi. Oh, faham doktor. Walaupun seorang tu berjawatan tinggi, maksudnya integriti tu tetap perlu dijagalah kan? Betul tu Di. Hello Cik, saya nak laporkan ada urusan rasuah berlaku melibatkan projek minat air. Baik, baru saja diserahkan di pusat projek. Baik, terima kasih atas kerjasama anda. Kami akan ambil tindakan segera. Awak jurutera projek ke? Awak ditahan kerana kesalahan menerima rasuah. Ini waran tangkap. Saya tak bersalah ni. Boleh jelaskannya di balai. Mahkamah mengambil serius terhadap isu rasuah ini kerana ia memberi kesan yang besar kepada masyarakat dan negara. Saya tak tahu akan jadi macam ni. Sebab poin ini saya kehilangan saya punya kerjaya, saya punya maruah, saya punya masa depan. Kalaulah saya tahu akan Rasuah mungkin memberi keuntungan sementara, tetapi kesannya boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Hai, Assalamualaikum. Mari ikuti saya untuk menemu bual orang awam video kami. Boleh ke kalau saya nak ambil masa akak sikit, nak temu bual akak pasal video Kia kami. Okey. Akak tengok sekejap Lepas tengok video kami, apa komen akak? Macam memberi impak tak? Okey, pada pandangan saya, video ni sangatlah memberi impak kepada diri saya sebab dia tunjuk situasi yang real. Dia tunjuk situasi yang real tentang rasuah tu. Okey, jadi jalan cerita dia juga menarik. Bukan sekadar menunjukkan penerangan tapi memberi kesan yang positif lah kepada diri saya. Yang paling penting pada bahagian watak utama tu, apabila dia menyesal lah membuat satu perkara kecil, yang menunjukkan apabila dia buat satu perkara kecil, dia memberi impak yang sangat besar kepada diri dia sebenarnya. Okay. Jadi selain tu, mesej tentang integriti juga disampaikan dengan jelas dan disampaikan untuk masyarakat, terutamanya golongan muda pada hari ini. Okay. Lepas tengok video kita orang, ada bagi kesan tak kat akak? Macam bagi impak ke? Selepas menonton video ni, saya rasa lebih sedar tentang betapa seriusnya isu rasuah dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum ni ramai anggap rasuah tu perkara biasa ataupun kecil, tapi video ni tunjuk betapa besar kesan sampai boleh rosakkan kerjaya, maruah dan kepercayaan orang ramai. Saya juga faham bahawa integriti ni penting dalam pekerjaan, tidak kira jawatan tinggi atau rendah. Pada pendapat saya, video ini sangat memberi informasi dan juga pengajaran supaya kita lebih jujur dan bertanggungjawab dalam kehidupan.